Kehadiran isteri kepada pelakon Azlan Komeng ke Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat Selangor pada Rabu mengundang tanda tanya orang ramai. Menerusi video yang dimuat naik di TikTok, Nilam atau Non Nilam Ortiz 45 tahun dilihat mengenakan jubah dan tudung serba hitam, dilihat berjalan bersendirian di perkarangan mahkamah. Video tersebut seolah-olah memberi bayangan mengenai status rumah tangganya dengan suami sedang bergolak. Hantaran video berkenaan dimuat naik dalam caption yang menyatakan bahawa dia memiliki untuk pergi kerana ingin menjaga hatinya. Dalam pada masa itu, Nilam turut menjelaskan bahawa dia dan suaminya itu bakal menjadi orang asing. Oleh itu, rata-rata netizen bersimpati dengan Nilam memandangkan dia sebelum ini berusaha menjaga suaminya yang sakit. Pada Mac lalu, Nilam mendedahkan suaminya bakal berkahwin buat kali kedua tidak lama lagi. Perkara itu didedahkan oleh Nilam menerusi video yang dimuat naik di TikTok selepas Azlan memintanya agar meminang bakal madunya itu. Untuk rekod, Azlan dan Nilam mendirikan rumah tangga pada 22 Januari 2022. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga urusan Azlan Komeng dan isterinya Non Nilam Ortiz dipermudahkan segalanya.